Saya pernah jadi menteri belas tahun juga, menteri kewangan 8 tahun. Dengar saja naik sebelum naik, sebulan 2 bulan sebelum naik, sebelum raya kita tahu nak naik, terus jatuh kuasa kabinet. Tangani masalah itu. Jadi boleh kawal. Sekarang dah naik melambung dah. 13-14 ringgit tu kilo ayam. Baru buat datang kuasa kabinet. Bangang. Tidak membantu sama sekali masalah rakyat. Tidak prihatin masalah rakyat. Yang kita buat ini, kita tarik subsidi. Dia bayar kos dia. Atau keuntungan sedikit untuk tenaga. Jadi kita dengan itu, kita jimatkan 4 bilion ringgit. Ya. Jadi 4 bilion tu untuk apa? Untuk STR, untuk SSAP, untuk sekolah, untuk hospital. Pada tahun 2024, diesel dilaksanakan. Tapi kalau rakyat terbeban, elektrik, diesel, sejak Anwar ni naik, semua naik.